Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bahang Syawal masih lagi terasa. Isnin lepas, keluarga besar Giat Mara Pasir Salak baru saja selesai mengadakan majlis sambutan Hari Raya. Walaupun dibuat secara sederhana, tapi kemeriahannya memang terasa. Majlis ini agak istimewa sebab ia hasil titik peluh dan kutipan ikhlas daripada para staf dan pelatih sendiri. Inilah bukti semangat kekeluargaan kita. Matlamat utama majlis raya ini diadakan adalah untuk mengeratkan silaturahim dan membina soft skill pelatih. Melalui majlis ini, pelatih belajar tentang pengurusan acara, adab melayan tetamu dan semangat kerjasama. Cakap pasal makanan memang kecur air liur. Menu utama kita adalah ketupat, rendang dan special appearance pulut dakap yang dibawa khas oleh Cikgu Rafar. Tak lupa juga nasi impik, kuah kacang, masak lodeh dan laksa yang sangat padu tajaan daripada Puan Rohaya, pembantu eksekutif kita. Terima kasih Puan. Untuk kuih muih pula memang meriah meja dengan konsep potluck daripada staf dan pelatih. Kemuncak majlis adalah pertandingan pakaian raya tercantik bagi pelatih lelaki dan perempuan. Dan juga pertandingan karaoke. Terima kasih kepada Cikgu Julia yang sudi sponsor hamper untuk pemenang-pemenang. Apa yang pelatih dapat bila sertai aktiviti macam ni? Bukan senang sebenarnya nak pegang mikrofon atau berjalan depan orang ramai. Ini adalah latihan mental yang bagus. Selain daripada itu, ia juga mencungkil bakat terpendam pelatih-pelatih. Siapa sangka pelatih kemahiran juga ada suara taraf diva dan gaya model. Ini juga adalah masanya untuk stress relief selepas penat berlatih di bengkel. Terima kasih kepada Abang Bomba yang sporting melontarkan suara untuk menghiburkan semua tetamu yang hadir. Ini adalah bintang utama pentas karaoke kita. Tahniah diucapkan kepada juara karaoke majlis raya pada kali ini, Aina Afrina. Persembahan Aina memang luar biasa, vokal yang mantap, penuh emosi dan cukup bersemangat sampai semua penonton pun ikut sporting sekali. Satu persembahan yang sangat ikonik daripada pelatih Giat Mara Pasir Salak. Dan bagi pelatih-pelatih yang tidak berjaya kali ini, jangan kecewa. Penyertaan anda sangat-sangat dihargai. Keberanian anda naik ke pentas dan menghiburkan kami adalah satu kejayaan besar. Menang atau kalah, yang penting kita raikan kegembiraan ini bersama sebagai satu keluarga. Berita baik untuk adik-adik di luar sana. Anda nak jadi sebahagian daripada keluarga kami? Okey, jadi pengambilan bagi pelatih sesi 2 kemasukan Julai-Disember telah pun dibuka. Syaratnya memang mudah, iaitu mestilah Bumi Putra berumur 15 tahun ke atas, boleh membaca dan menulis dan yang paling penting mesti ada minat. Sijil akademik seperti SPM dan PT3 bukan syarat utama. Yang paling best, setiap pelatih yang layak akan menerima allowance bulanan sebanyak 200 sebulan. Belajar dapat ilmu, CJ dapat, duit poket pun dapat. Jadi jangan tunggu lagi, permohonan melalui portal UPTVET sudah pun bermula daripada 1 April hingga 8 Mei ini saja. Jom sertai Giat Mara Pasir Salak di mana kemahiran anda dibentuk dengan kasih sayang dan kualiti. Mungkin ada yang bertanya, habis latihan 6 bulan di Giat Mara ni, ke mana hala tuju saya? Sebenarnya, setelah habis di sini, anda boleh menyambung pengajian ke tahap 3 di Giat Mara atau terus melangkah ke peringkat diploma di Institut Kemahiran Mara.